Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dan kepada Islam Islam di malam ini kekuatan kesihatan dan masa dapat hadir bersama dengan solat pada maghrib solat Jumaat. Seterusnya kita meluangkan masa kita yang ini untuk mendengar banyak ilmu dan tazkirah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan insya-Allah sekalian, malam ini kelas penangguhan kita untuk kuliah maghrib. Dan kita akan jumpa pula selepas daripada Raya Haji. Sebab sebulan puasa cuti, sebulan raya cuti, campur menghafal sebulan lagi, jadi jumpa Raya Haji. Takut Raya Haji pula cuti sebulan. Nasiblah macam mana. Kalau ada panggil saya datang, kalau tak panggil saya tak datang. Baik, insya-Allah kita habis pada ayat berapa? Ayat 8 ayat 5 satu ni. Ayat 8. Ayat 7 dah belum? Ke ayat 8? 7 sudah? Lihat satu surat kurang. 5? 5? Sudah. Sudah. Salah, ada satu. Ayat 5 ya? 8 pula. Sekali lagi, kalau tak sepakat saya balik lah. Allah maafkan belum balik. Macam Azri? Azri minta berzak 5-8. 8. Jaga kuliah bergaduh pun surat. Ini kali pertama tahu nak akhir zaman kiamat katanya. Boleh bergaduh bergaduh hal tu saka. Kita bergaduh ayat 8 ayat 7. Tak apalah Baik. Baik, insya-Allah kita sambung. Kita tengok pula flashback pada ayat sebelum ni, yang mana Allah Taala menceritakan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala mencipta muka bumi ni, Allah Ta'ala menyempurnakan, Allah Ta'ala beri pula urus takbir yang terbaik kepada manusia. Untuk apa? Mereka hidup di atas muka bumi ini tanpa dipersia-siakan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala tak mensia-siakan kita semua di atas muka bumi ini. Allah Ta'ala bagi semua yang kita nak tu dah ada dalam muka bumi. Celik-celik mata dah ada dah. Ini Allah Ta'ala bagi pada manusia atau hamba-hambanya. Dan Allah Ta'ala beritahu pula, Allah Ta'ala beritahu sebaik-baik cipta adalah apa yang Allah Ta'ala ciptakan itu dengan sebaik-baiknya, iaitu manusia. Nama manusia tapi berasal dari tanah. Kalau kita buka surah Ar-Rahman, surah Ar-Rahman ayat yang ke lupa saya, ke 30 berapa? 30 ayat yang ke 17 18. Lebih kurang itulah. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana manusia itu, Nabi Adam AS mula-mula diciptakan daripada tanah. Ada 5 peringkat. 5 peringkat Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam AS daripada tanah. Bermula daripada turabun, tanah. Yang kedua daripada tin. Tanah tin ni maksudnya apa? Tanah yang sudah dicampur dengan air. Yang ketiga min tinil lazim, tanah yang mana dah campur air, dia boleh dibentukkan. Lepas tu Allah Ta'ala beritahu min salsalin hamain masnun. Peringkat keempat, Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam pula dah tanah campur air, tanah pula yang dah boleh bentuk. Sehingga yang keempat, tanah tu dah berbau.
Berbau macam mana? Tanah tu dicampur-campur, tanah tu dah berbau busuk, berbau. Lepas tu Allah Ta'ala cerita pula min salsalin kal fakhar, min salsalin kal fakhar, iaitu yang terakhir Nabi Adam AS dah semua dari tanah peringkat 4 masuk peringkat 5. Tanah itu yang Allah Ta'ala bentuk Nabi Adam sehingga terbentuk Nabi Adam, maka bila diketuk tu bunyi kal fakhar, macam bunyi tembikar. Maknanya dah siap cipta Nabi Adam tu, Allah Ta'ala ketuk ada bunyi pada tubuh badan. Nanti kita masuk surah, kita tengok surah surah Ar-Rahman nanti. Kita akan tengok surah Ar-Rahman. Sebab Allah Ta'ala beritahu ayat apa ya? Min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Lepas Allah Ta'ala cerita tentang diciptakan Nabi Adam, Allah Ta'ala cerita pula jin pula dicipta daripada lidah nyalaan api. Dekat mana lidah nyalaan api? Nanti kita akan masuk surah tu tengok. Kalau cerita sekarang nanti kan tak sedap. Kita cerita pasal tanah. Bila tanah ni mintinin, tanah ni diletak kategori yang kedua. Yang pertama turab, yang kedua tinun, yang ketiga mintinil lazib. Tanah yang sudah boleh dibentuk. Tanah kosong, tanah saja campur air. Masuk mintinil lazib, tanah tu dah boleh dibentuk. Masuk min salsalin kal min salsalin hamadin masnun, tanah itu pula sudah berbau. Dah berbau dan dia pula mudah dibentuk. Masuk salsalin kal fakhar, tanah itu dah dibentuk cantik dan bila diketuk dia berbunyi. Saya selalu contoh, kalau ada contoh gelas, contohlah tembikar tu, kalau kita ketuk dia berbunyi. Itulah peringkat terakhir jadinya Nabi Adam. Cuma saya minggu lepas saya ditinggalkan soalan. Betul tak? Saya ditinggalkan soalan dekat tuan-tuan. Ingat tak soalan tu? Ingat tak soalan? Sama ada tak ingat atau saya tak datang kelas, gitu je lah. Ataupun dia lupa. Saya ditinggalkan soalan. Ingat tak? Agak-agak nanti lepas habis surah Al-Waqi'ah, surah As-Sajdah saya ajar ni, agak-agak kalau saya ulang balik, ingat tak agak-agak? Soalan pun tak ingat? Apa soalan saya tanya bulan lepas? Soalan ni cepat nak habis masa ni 7:59 dah. Ada saya tanya soalan tu, saya kata kalau tak dapat jawab juga, tangguh 2078. Agaknya dia nak tangguh 2078, dia tak jawab tu. Di manakah Nabi Adam diciptakan? Jangan tengok saya. Jawapan tu memang ada saya. Cuba kita tengok tadabbur. Sebab itu kita kena ada persediaan bila belajar tafsir ni. Dia tak macam belajar fiqh dan belajar tasawuf. Dia kena baca dan kena tengok. Surah ni kita baca pagi Jumaat. Pagi Jumaat kita baca sampai ayat ni, kena ingat apa yang Allah Ta'ala cerita. Aku dah belajar ayat ni. Saya tinggalkan soalan tu. Jawab tak apa, lepas saya haji tak apa. Saya tak tentukan gaya haji tahun 2000 berapa, saya tak beritahu. Saya kata lepas saya haji. Tak kisah 2020 berapa. Yang penting ada jawapan. Boleh tuan-tuan? Sama-sama kita cari. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala cerita pada ayat 8. Selepas Allah Ta'ala dah menciptakan manusia yang baik, Allah Ta'ala beritahu, thumma ja'ala lahu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma ja'ala lahu min sulalatin min ma'in mahin. Allah Ta'ala sebut apa? Kemudian ia dijadikan keturunan, menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati, itu air, ini benih. Air ini air mani yang lemah. Suatu guru saya, dia cukup, orang kata apa, tidak berkenan bila sebut dicipta daripada air mani yang hina ataupun air yang hina. Memang kita atas muka bumi ni, kita asal bukan hina, kita mulia. Kita ni dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
Orang yang hina ni dimaksudkan oleh Allah Ta'ala orang yang lawan apa yang Allah Ta'ala suruh, ingkar terus. Jadi tafsir ni tepat, bagus. Disebut apa? Asal daripada air mani yang lemah, air yang lemah. Betul, memang lemah. Kenapa punca lemah? Tafsir ulama sebut ni kisah luar. Tafsir ulama sebut tak kesemua Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala uji setiap orang. Ada orang yang mudah mengandung, ada yang susah mengandung, ada yang bertahun-tahun menunggu. Sudah ikhtiar berapa macam-macam cerita dah, cara dah, tapi tak dapat juga. Ada pun dah dapat pula zuriat, dia mengabaikan pula. Itu semua Allah Ta'ala tentukan. Ada yang keturunan dia 12 orang, 13 orang dia beradik, dia 2 orang saja. Adakah faktor keturunan? Wallahu a'lam. Situ pun Allah Ta'ala tunjuk rezeki itu ditentukan oleh Allah, bukan manusia tentukan. Adapun ramai anak dia, ramainya anak dia, ramai anak dia, maka Allah Ta'ala ambil seorang demi seorang. Dia meninggal dulu sebelum mak ayah dia meninggal, ada Allah Ta'ala ambil. Maka benda yang Allah Ta'ala cerita ni bukan bersifat kekal. Kadang dia pergi dulu, ataupun mak ayah dia pergi dulu. Kadang lahir-lahir, dia anak pula meninggal berbulan. Kadang-kadang mengandung, ayah pula meninggal accident. Mana tahu? Ini Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut tentang kekuasaan Allah Ta'ala dalam Allah Ta'ala menciptakan makhluk Allah Ta'ala. Hebat. Baru ni pada tengah hari tadi bercerita-cerita, teringat bos lama saya. Dia ada 15 orang anak. 15 orang anak. Daripada 15 orang tu 8 orang doktor berjaya. 8 orang doktor berjaya. Seorang sindrom Down, selebihnya jadi engineer, jurutera, menjadi 14 orang anak dia. Seorang saja Allah tentukan dalam orang tu, seorang sindrom Down. Baik. Soalannya, awak nak marah Tuhan ke, nak marah orang yang mengandung ke, air mani yang keluar masuk dalam rahim perempuan? Cuba beritahu saya satu fakta. Nak marah satu? 14 orang semua lengkap sempurna. Seorang tu Allah Ta'ala yang bongsu tu sindrom Down. Hujahnya nak marah Allah ke, nak marah yang si mengandung ke, nak marah pening yang mengandungkan? Cuba beritahu satu jawapan. Tiga benda saya tanya ni. Nak salahkan siapa? Ada yang nak salahkan? Tak ada. Tak ada siapa yang kita nak salahkan. Sebab apa? Allah Ta'ala beritahu, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Bermula daripada Allah Ta'ala beritahu, aku menyempurnakan, aku cipta manusia ni sebaik-baik ciptaan. Maka ciptaan macam mana sekalipun Allah Ta'ala buat, itu kekuasaan Allah Ta'ala. Walaupun dalam hukum fiqah nampak dia dalam kandungan budak ini begini-gini, bentuk tak cukup sempurna begini-gini, maka pandangan ulama kata kalau lahir dia cacat, memalukan aib, maka digugurkan. Pakar ulama kata jangan gugurkan, biar lahir, itulah pahala menjaga anak. Banyak ulama bahas. Bila lahir macam budak ni begini, Allah, doktor kata begini, budak ni tak, kalau lahir kini tak bagus ni, budak ni kalau lambat cakap ini, budak ini keluar-keluar elok, budak tu okey. Kuasa siapa nak dengar? Kuasa siapa kita dengar? Kuasa doktor ke? Dia ikut kuasa Allah. Pernah saya cerita satu cerita dulu ni sebelum Covid saya cerita. Doktor kata anak dia ni kalau lahir umur tak panjang, cacat begini-gini. Dia scan, doktor tengok hebat. Mak dia kata macam mana dia diberikan nyawa hidup dalam perut saya, selagi itulah saya nak mengandungkan sampai lahirkan dia. Doktor cakap tak boleh, dia begini-begini, komplikasi lah gini, ada album komplikasi lah, wing apa contoh lah tanya. Macam-macam komplikasi album lah apa. Keluar budak tu, keluar saja elok sempurna. Umur 2 tahun dah boleh cakap. Umur 2 tahun boleh cakap, belajar dah sendiri dah selesai, dah sekolah menengah dah budak tu. Sebenarnya cerita tuan 2018-2019. Doktor dengan kepakarannya, Allah dengan pengetahuannya.
Kan lain. Allah tak boleh kata, kita tak boleh kata Allah lebih pakar. Tak, Allah lebih mengetahui. Doktor dengan setakat ilmu yang dia tahu, kepakaran. Tapi jangan pula tuan-tuan kata, Ustaz saya sakit ni, saya tanya doktor tak, sebab dia pakar je. Tak kena. Dalam isu perubatan kena jumpa pakar. Serah tadi tak ada jugalah. Jumpa pakar jumpa. Tapi dalam bab ciptaan, kena ikut kuasa Allah Ta'ala. Banyak. Hari ni budak tu dah besar dah. Dia seorang dengar dah terima tak nak saya. Lama, dah ada satu terima, lebih kurang itu kan. Saya dah cerita tu lama cerita tu. Sebab apa? Doktor setakat ilmu dia saja. Allah Maha mengetahui keseluruhan. Hebat. Ini Allah Ta'ala cerita tentang ciptaan manusia di atas bumi ini. Siapa dia? Allah Ta'ala sebut. Kemudian dia menjadikan kemudian manusia itu lahir daripada atau daripada air yang lemah. Semua manusia lahir daripada sumbernya daripada air mani atau air yang lemah. Nabi Adam asal daripada tanah. Kita pun asal daripada tanah. Kita pun asal daripada tanah. Jadi bila makan ubat ke makan apa sekalipun, makan ubi kayu pun daripada tanah. Betul tak? Air asal daripada tanah. Air. Dia kata air daripada langit turun. Turun tu masuk rumah kita ke jatuh tanah dulu? Jatuh tanah dulu. Tanah tu menyuburkan tumbuh-tumbuhan dengan tumbuh-tumbuhan melata. Kita pula ambil sumber apa? Timun, bendi, kita ambil semua tu, kita makan itulah proses air mani. Maka terbentuk di situlah. Maka bila lelaki dan perempuan makan, Allah Ta'ala letak ni bahasa sains tuan-tuan boleh buka dalam Quran tafsir saintifik. Rumah saya ada satu, tak boleh berbincang, beli sendiri. Kat TikTok ada. Duit habis tu beli sport dia ada buku tu. Tak mahal pun RM20. Dia panggil tafsir Quran saintifik. Maksud Quran saintifik ni lah tafsir Quran mukjizat. Tuan-tuan tengok Allah Ta'ala cerita makan makanan yang bersumberkan tumbuh-tumbuhan melata ni yang bersih, maka dia menambah kandungan air dan dia menyuburkan telur-telur dalam ovari wanita. Maka Allah Ta'ala beritahu dengan tumbuh-tumbuhan itu, sains menggunakan Al-Quran dengan makanan-makanan itu, maka lahirlah benih yang kuat, yang sihat. Maka ogor atau telur yang kuat, maka akan disenyamurkan. Sains dia cerita, dia ambil daripada Al-Quran. Sekali Al-Quran menggunakan sains ke, sains yang menggunakan Al-Quran? Mana yang betul? Al-Quran menggunakan sains ke, sains menggunakan Al-Quran? Dah ada jawapan pun tak ada jawab. Dah macam mana? Sains menggunakan Al-Quran. Sebab apa? Benda tu dah lama dah ada. Allah Ta'ala beritahu. Ini dia hasil dia. Dalam Quran saintifik tu tebal 300 surat cerita mukjizat. Tafsir Al-Quran saintifik maknanya tafsir Quran mukjizat Allah Ta'ala. Dalam tu Allah Ta'ala cerita lengkap semua. Baik, macam saya tanya tuan-tuan, saya ulang balik ayat ni, ulang balik. Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan ayat berapa kita baca itu ni? Ada. Saya nak tengok tuan-tuan. Allah Ta'ala menceritakan muka bumi ni berapa hari? Allahu allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Baik. Fi sittati ayyam tu macam mana? Ayyam tu 6 hari. Saya dah cerita dah tu. Kita ulang balik. Ayyam tu macam mana? Adakah ayyam pokok? Ayyam tu dimasukkan masa atau ayyam tu dimasukkan hari? 6 hari tu Allah Ta'ala pecahkan pula. Berapa hari Allah Ta'ala ciptakan langit, berapa hari Allah Ta'ala ciptakan bumi. Dalam Allah Ta'ala ciptakan muka bumi dengan langit, surah mana Allah Ta'ala cipta muka bumi, surah mana Allah Ta'ala ciptakan langit. Saya dah cerita lepas. Dapat jawab? Siapa dapat jawab, kita buat boleh balik. Semai isyak kat rumah. Ini fakta yang Allah Ta'ala beritahu. Bumi Allah Ta'ala cipta. Sebelum Allah Ta'ala cipta bumi, Allah Ta'ala tahu tak macam mana bentuk bumi? Allah Ta'ala maha mengetahui. Mudahnya Allah Ta'ala nak ciptakan bumi dan mudahnya Allah Ta'ala nak menghancurkan bumi. Dia masuk dalam zalika alimul ghaibi wasyahadah, ayat yang ke-6. Ini kita ulang balik. Zalika alimul ghaibi wasyahadah,
Allah Ta'ala tahu semua sekali benda yang gaib, termasuklah ciptaan manusia. Macam mana dia lahir kat mana, siapa sambut dia, siapa nama bidan dia, dia pula lepas tu hari kena kuning ke tidak, dia balik semula ke rumah, siapa tahnik dia, buat kenduri jenis apa, dia besar kerja macam mana, kerja kat mana, pangkat apa, dia berkahwin dengan siapa, berapa ramai anak dia, berapa lelaki perempuan, semuanya Allah Ta'ala sebut zalika alimul ghaib wa syahadah. Kita tahu. Cuba tanya anak kita, awak besar dia dari apa? Dia jadi engineer. Oh, senyum engineer. Allah Ta'ala tahu dia nak kerja apa. Kita tahu dia nak engineer. Kita suruh kerja engineer, akhirnya tak ada engineer, dapat kerja lain. Itulah yang Allah Ta'ala takdirkan. Allah Ta'ala dah tahu lama dah. Kita yang sibuk kerja. Kata, anak saya ni ikut saya cikgu. Betul dia cikgu. Yang disebut tu bukan takdir, yang takdirkan Allah. Jangan dia kata, aku dah usaha habis ribu suruh dia cikgu. Betul, awak habis usaha awak. Yang telah tetapkan kerja dia Allah. Dan Allah Ta'ala tahu dia pencet umur berapa. Sekarang cikgu banyak stres nak pencet awal. Saya dengar ada cikgu ni tahu cikgu. Pakcik saya pencet awal 56, makcik saya 56 juga pencet. Saya tanya kenapa ni? Bukan dia cakap itu, dia panjanglah cerita gini. Kita dengar, ya. Abang saya cikgu, adik saya cikgu. Tanya makcik sorry, macam mana? Tak larat aku pencet awal, aku naik tangga panjang tinggi sampai ke Penang Gading, sampai ke arah 1. Macam-macam lah cerita. Kenapa pula? Sedangkan sumpah cikgu tu hebat ilmu dia. Contoh, ni Allah Ta'ala tentukan jalan dia, sampai dia berhenti bila pun Allah Ta'ala tahu. Baik, cerita berkenaan dengan ciptaan Allah Ta'ala. Selepas tu Allah Ta'ala sebut, selepas Allah Ta'ala ciptakan manusia, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kita dah cerita belum ini? Macam dah cerita belum? Allah Ta'ala sebut, kemudian dia menyempurnakan kejadiannya, wa nafakha fihi min ruhi, dan Allah Ta'ala pula serta meniupkan padanya roh ciptaannya. Wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kita tengok ayat pertama, thumma sawwah. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala cipta manusia. Hebatnya Allah Ta'ala nak tunjukkan kejuteraan Allah Ta'ala. Dia cipta kita masuk dalam perut ibu kita. Bila masuk saja, nak tengok hebatnya biologi Allah Ta'ala tadi. Dia masuk, datangnya segumpal darah. Ikut tempoh masa yang Allah Ta'ala tetapkan sejak azali lagi, sebulan besar macam mana, sampailah berapa bulan ditiupkan roh. Maka ulama sebut thumma sawwa ni dalam tempoh 4 bulan ke atas ditiupkan roh. Bentuk macam mana? Nampak kecil, halus dia. Sebulan legap dia nampak bentuk, dah ada jantung dah. 4 bulan dah jantung, berbunyi dah. 5 bulan dah legap. Allah Ta'ala cipta pula, dia tahu manusia ni dia kena duduk dalam keadaan. Allah Ta'ala cipta pula, ni baca Quran saintifik disebut, kena ada air pula. Mana air apa? Air ketumpan. Panjang cerita mukjizat ni. Duduk dalam tu pula, makin lama makin besar. Budak sama makin boleh pusing, boleh buat break dance dalam tu. Duduk dalam perut mak dia, makin besar. Siapa yang jaga? Allah Ta'ala yang jaga. Sampailah mak dia kata apa? Rasa nak makan durian lah, musangki. Dia kata anak mengidap. Anak ke mak yang mengidap? Ji, anak ke mak yang mengidap? Dia kata apa? Anak yang mengidap. Kalau betul anak dia makan durian, macam mana anak dia makan? Dalam Quran saintifik tersebut, dalam mukjizat ni, anak tadi mendapat zat makanan daripada ibunya, bukan dia makan keseluruhan. Pun Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Bentuk Allah Ta'ala bentuk dah cantik, budak manusia dah cantik dah. Allah Ta'ala tahu tempoh dia mesti 9 bulan 10 hari. Kandungan kebiasaan. Kita baca kisah Imam Syafi'i 2 tahun. Macam mana agak keadaan tu? Agak 2 tahun belum boleh main bola lagi ke macam mana? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala cipta, thumma sawwa, sempurnakan tu, cantik.
dia keluar pula dah sempurna, wa nafakha fi min ruhi, ditiupkan roh pula pada dia, maka dia cukup bulan tiup roh. Allah Ta'ala sebut wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah, dah tiupkan roh, Allah Ta'ala sempurnakan pula pendengaran, ada mata, ada telinga, ada akal, afidah. Dalam Allah Ta'ala cerita kesemua keajaiban Allah Ta'ala buat kepada manusia, kenapa Allah Ta'ala letak perkataan qalilan ma tashkurun? Bila sebut qalilan ma tashkurun ni, Allah Ta'ala beritahu wal afidah, iaitu manusia yang berakal fikiran, bukan yang berotak, yang akal fikiran. Maka orang yang berakal fikiran lah Allah Ta'ala kata mereka ni sedikit saja yang syukur. Qalilan ma tashkurun. Tuan-tuan bukalah mana-mana Quran, mana ayat Quran, bila ada qalilan ma tashkurun, Allah Ta'ala cerita tentang manusia yang berakal, yang dah balik, yang ditaklifkan hukum hakam kepada dia. Dia tak pernah buat perkara yang Allah Ta'ala suruh. Kalau Allah Ta'ala suruh dia buat, dia hanya buat sambil lewa, maka dia digelarkan qalilan ma tashkurun. Sedikit saja hamba Allah yang bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita dah belajar, Allah Ta'ala bantu duduk dalam perut mak kita pun tak tahu. Cuba tuan-tuan buka kisah Rasulullah, hadis Nabi SAW. Nabi cerita, kita ni duduk dalam perut ibu kita ni dah nampak masa depan kita. Kita dah nampak masa depan kita. Semakin kita nak keluar tu, Allah Ta'ala dah tunjuk dah, kamu lahir nanti macam mana, kamu kerja apa, ibu kamu menyusukan kamu, siapa nama kamu. Kita dah tahu. Sampailah tarikh nak keluar tu, kita tahu kematian kita nanti. Sebab itu budak yang nak keluar tu, mak dia rasa sakit. Sebab apa? Dia tak nak keluar. Tak nak keluar, maka Allah Ta'ala paksa keluar. Dia kena keluar atas arahan Allah Ta'ala. Ini mukjizat Allah Ta'ala. Sebab apa dia tak nak keluar? Kata ulama tafsir, sebab dia dah melihat bagaimana esok dia hidup dan dia mati. Waktu alam rahim dia dah tengok semua itu. Dan sekali lagi Allah Ta'ala ulang pada manusia, waktu alam rahim Allah Ta'ala dah tunjuk kematian dia. Waktu sekali lagi Allah Ta'ala ulang, waktu bila? Waktu dia nazak. Kita nazak esok, tak tahu siapa yang sempat talqin kita baca la ilaha illallah atau yang bantu kita. Kenapa? Waktu nazak nanti Allah Ta'ala buka balik sekali lagi skrin, tengok ke mana akhirat kita, syurga atau neraka. Allah Ta'ala tunjuk sekali lagi. Sebab itu baby yang lahir, dia tak boleh cerita balik apa yang dia nampak dalam perut. Bahkan yang nak meninggal dunia tu, dia nampak syurga ke neraka dia pergi, dia pun tak boleh nak cerita. Sebab apa? Dia punya nyawa dah sampai ke halqum. Waktu tu nak ajalin la ilaha illallah pun dia tak boleh sebut. Sebab apa? Dia nampak keadaan dia esok, dicampak ke neraka pun dia nampak keadaan dia. Nabi sebut dia dah nampak pengakhiran hidup dia. Dua keadaan kata ulama tafsir. Sebab tu baby tu tak nak keluar, dipaksa keluar. Dia keluar menangis. Ada tak yang keluar peace? Cuba cek balik. Maka ulama tafsir sebut dipaksa keluar, dia menangis. Hujah sains pula sebut, kalau budak tu tak nangis, doktor akan cubit picit sampai normal, nangis ke tidak. Kalau saya tanya guru saya dalam bab ilmu ni, mesti budak itu menangis. Kenapa menangis? Kata ulama tafsir, dia sebenarnya tak nak keluar. Sebab dia kalau boleh, mak dia bawa pergi ke mana-mana, dan dia nampak keadaan alam. So tu disebut kita ni di alam pertama sejak alam azali pertama. Roh kita alam roh. Lepas tu masuk alam rahim. Masuk alam rahim, keluar pula alam dunia. Lepas dalam dunia pergi pula alam barzah. Lepas dalam barzah pergi pula akhirat. 5 ni kita akan lalui. Sekarang kita dalam bab yang ke 3, dunia. Yang pergi mendahului kita barzah, dah masuk alam keempat. Mereka semua tu sedang menunggu kita semua. Yang masuk alam barzah, dia tak kata aku pergi dulu syurga. Tak boleh. Dia mesti Allah Ta'ala kata summatal bifur rajifah tatba'uha rajifah. Tiupan sangkakala pertama, lepas tu tiupan sangkakala kedua. Tiupan sangkakala pertama, tiupan sangkakala kedua, maka bertemu pula di atas, berjalan ke mahsyar. Situlah nanti baru kita jumpa ke semuanya.
Ini Allah Ta'ala sebut summa wa nafakha fihi min ruhi. Roh ditiup. Selepas sempurnanya dalam perut, Allah Ta'ala beri pula menjadikan ni waja'ala. Summa wa nafakha waja'ala. Perkataan kalau kita belajar bahasa Arab, kalau ada huruf fa, kalau ada huruf fa macam cerita Nabi Ibrahim. Nak ambil sekejap dia rasa macam esok puasa terus. Kalau ada huruf fa ni, kalau ada huruf fa 3 atau 4 kali berturut-turut, ceritanya dia akan jadi cepat. Kalau ada summa macam cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala kata, wahai Ibrahim, kalau kamu nak tahu bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala, dia tanya, ya Allah, bagaimana kamu, boleh tak aku nak tengok kekuasaan kamu, ya Allah? Nabi Ibrahim tanya Allah. Nabi Ibrahim pun, Allah Ta'ala kata, wahai Ibrahim, kamu ambil 4 ekor burung. Ambil 4 ekor burung, ambil. Okey, ambil, kamu sembelih dan potong kepala mereka. Okey, potong kepala burung A, letak dekat yang D, terbalikkan. Okey, terbalik, ya Allah, kamu pergi letak di setiap gunung tu berbeza-beza. Nabi Ibrahim pergi buat. Dalam Quran tu Allah Ta'ala sebut apa? Summa. Lepas summa ni, kemudian Nabi Ibrahim pergi gunung kedua. Kemudian Nabi Ibrahim pergi ke gunung sana. Kemudian Nabi Ibrahim pergi sana. Sampai Allah Ta'ala sebut fa. Fa ni menunjukkan apa? Sekali je Allah kata, kemudian maka, fa ni maka, hidup kesemuanya. Maksud Allah Ta'ala hidup kesemuanya tu, yang kepada A tadi, badan dekat D, Allah Ta'ala sebut dia kun fayakun, terus bercantum dan terbang balik Nabi Ibrahim. 4 tadi, kepala ikut yang tadi. Betul apa bahasa Quran? Summa fa dengan wa. Wa ni dia tunjuk dan. Selepas itu, kemudian setelah itu, kalau semua Nabi Ibrahim buat dah tempoh masa yang lama, dia buat lagi tempoh masa yang kedua, tempoh masa ketiga. Maknanya dia naik gunung 1, dia turun. Dia ambil pula yang mayat burung yang 3 ni, naik pula pergi gunung keempat. Dia panggil summa. Lepas summa, Allah Ta'ala kata apa? Ibrahim, kamu turun. Kemudian kamu turun, duduk dan kamu tengok pada gunung-gunung tu. Allah Ta'ala sebut, maka jadilah semula, Allah Ta'ala sebut dengan mukjizat dia, maka burung-burung tadi hidup dan bercantum ikut kepala asal. Hebat bahasa Al-Quran. Ni bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran thumma sawwa, kemudian Allah Ta'ala sempurnakan. Lepas sempurna, masuk wa tu, wa nafakha, dan ditiupkan tu roh. Faham tak? Lepas masuk dalam perut, roh tu serta-merta ditiup. Lepas serta-merta ditiup sempurna, Allah Ta'ala kata waja'ala lakum sam'a. Kemudian peringkat demi peringkat tumbuhnya, membesarnya budak tu, Allah Ta'ala beri dia apa? As-sama', dengar, absar, ada penglihatan, wal afidah, ada akal. Yang mana kata ulama, akal tu dia boleh berfikir pada umur 10 tahun ke atas. Peringkat masa tu nak mematangkan hamba Allah Ta'ala. So tu dah ada peringkat. Mula budak tu bayi, lepas bayi memayis, lepas memayis balik. Ada tak peringkat tu? Maka inilah ayat dia. Peringkat demi peringkat Allah Ta'ala buat. Nak beritahu apa? Kamu baca ayat ni, tengok kebesaran Allah. Macam mana Allah Ta'ala ciptakan manusia, sempurnanya atas hukum ini. Keluar-keluar, singgah pakai kod. Kalau dia cakap tu orang dengar, hebat. Kalau dia beri pandangan, orang respect. Kalau dalam bab perniagaan, dia cerita bab kewangan, orang percaya, hebat dia. Apa yang lagi Allah Ta'ala tak bagi? Semuanya Allah Ta'ala bagi. Pada apa? Allah Ta'ala cerita pada ayat ke-9. Baik, boleh tuan Cuma Allah Ta'ala beritahu pada ayat tu, dah hebat sehingga badan harta banyak, qalilan ma tashkurun. Sikit saja hamba aku yang syukur. Sebab apa? Dia lupa siapa yang menjadikan dia. Dia lupa siapa yang berikan rezeki pada dia. Maka Allah Ta'ala gelarkan mereka ni qalilan ma tashkurun. Sedikit saja antara mereka yang bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah SWT. Baik, muslimin-muslimat yang Allah tak silap. Berapa minit ni? 6 minit. Kena pergi kira ni masa ni, terlalu lama. Seterusnya ayat ke-10. Lepas Allah Ta'ala ceritakan tentang kejadian manusia,
Allah Ta'ala masukkan pula, Allah Ta'ala beritahu tentang hari kebangkitan semula, iaitu akan berlaku dan keadaan orang-orang yang ingkar pada hari kiamat. Dia tengok, wa qalu a iza dhalalna fil ard a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Nah ni ayat ni, ayat orang kafir menganjing-anjing, mengutuk-utuk Rasulullah SAW. Dia cakap apa? Wa qalu a iza dhalalna fil ard. Maka berkatalah, siapa dia? Golongan kafir yang sesat. Sebab apa? Dia kata, wahai Muhammad, berkata mereka wa qalu. Maka dia sebut apa? A iza dhalalna fil ard. Wahai Muhammad, kalaulah dahulu nanti kami hilang di atas muka bumi ini, kami dah hilang di atas muka bumi ini, a inna la fi khalqin jadid, adakah kami akan diciptakan dalam bentuk kejadian yang baru? Ayat ni tuan, dia mengutuk Rasulullah. Nabi cerita esok kita ni akan mati, dan mati nanti akan masuk dalam kubur. Dan masuk kubur kita akan dibangkitkan. Dia tak puas hati, dia kata, wahai Muhammad, nak tanya sikit boleh tak? Esok kalau kita mati semua ni, mati ni hilang, dhalalna fil ard a inna la fi khalqin jadid, adakah kami semua dibangkitkan di atas bumi ni dalam keadaan bentuk yang baru? Dan mereka sebut apa lagi? Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Kami pula akan hidup semula dengan bentuk kejadian yang baru. Betulkah demikian? Jadi mereka bukan sahaja tidak percaya tentang hidup semula, bahkan mereka tidak percaya tentang pertemuan dengan Allah SWT. Ayat ni dia mereka mengutuk-ngutuk Rasulullah SAW. Dia tanya, wahai Muhammad, betul ke kalau kami nanti esok dijanji baru? Itu yang Al-Asmi Wa'il tu, saya cerita dulu kan. Dia ambil tulang unta, tulang sulbi unta tu dicampak depan muka Rasulullah SAW. Dia kata, wahai Muhammad, kalau betul lah kami semua ni akan bangkit, dijadikan semula jadi macam hari ni, ni tulang serangka unta ni kamu ambil, hidupkan balik, jadikan seekor unta. Waktu disebut tu, wahai Muhammad, ambil tulang unta ni, jadikan seekor unta, kami nak tengok. Waktu tu kafir-kafir Quraisy semua ketawa. Kak. Ada yang bagi 5 ha, ada yang 4 ha. Ada yang kata tolong ubah balik, lawak awak tak kena. Banyaklah waktu tu. Ha, semua ketawa. Sebab apa? Dia mereka kutuk Rasulullah SAW. Buatlah cepat Muhammad, orang ramai nak tengok, dia cepat buat. Nabi diam je. Buat cepat, kami nak tengok. Kalau betul lah kamu boleh buat hidup seekor unta, kami beriman dengan kamu. Cepat Muhammad. Yang kawan-kawan ni semua ketawa. Silakan buat. Wahyu turun, Allah Ta'ala tak bagi, tak izin. Sebab apa? Allah Ta'ala tahu kafir-kafir tadi mempermainkan. Allah Ta'ala turunkan ayat seterusnya. Allah Ta'ala beritahu, kul. Beza kan? Tengok ayat tadi. Allah Ta'ala beritahu, waqalu, maka berkatalah mereka. Siapa dia? Golongan-golongan kafir. Mereka mengejek Rasulullah, mereka mengutuk Rasulullah pada ayat yang kata, kalau kami boleh hidup semula, cuba kamu hidupkan tulang selangka unta tu. Rasulullah tak boleh buat. Wahyu turun, kata Allah Ta'ala beritahu kepada mereka, kul ni katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kul yatawafakum. Apa maksud dia? Kul yatawafakum. Cuba tengok tu, Allah Ta'ala bila apa? Katakanlah ni wahai Muhammad, yatawafakum malakul maut, nyawa kamu semua akan diambil, akan diwakilkan oleh malakul maut. Untuk apa? Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu, ini untuk menerima balasan. Allah Ta'ala sebut, kul yatawafakum malakul maut wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Pada tempat ni, kata ulama tafsir, hukum sebenar nama malaikat yang menyambut nyawa ialah malakul maut. Hadis sahih sebut malakul maut. Adapun hadis yang dhaif menyebut siapa nama? Israel. Hadis sahih sebut malakul maut. Quran pun sebut malakul maut. Hadis itu juga Israel. Hadis yang sebut Israel itu hadis yang lemah. Dia bukan palsu, dia lemah. Tahu tak lemah macam mana? Lemah ni contoh, ada orang yang ada hadis tapi dia meriwayatkan hadis. Bila kita cek balik yang meriwayatkan hadis tu, rupanya orang yang meriwayatkan hadis tu dia tak, kata apa, terputus sanad dia pakai apa? Contohnya waktu dia cerita tu pakai jubah, cerita hadis. Lepas tu bila tengok dekat luar pula pakai seluar pendek pula.
Tengah-tengah pengasuh pendek pula pakai gudang garam pula dekat mulut. Jadi hadis tu terputus sebab apa? Lelaki tadi dia tak warak, maka hadis tu lemah. Adapun hadis tadi diriwayatkan, datang pula sahabat-sahabat yang sikah yang lain, dia kata hadis ni kami dapat pada sahabat ni, hadis kami dapat sahabat ni. Maka hadis sahih yang dapat tadi, contoh hadis sahih yang tadi menyokong hadis yang dhaif, yang lemah tadi, maka hadis dhaif tadi dia jadi hadis sahih. Jadi hadis sahih sebab apa? Adanya hadis-hadis sahih dan hadis-hadis hasan yang menyokong hadis dhaif. Kalau tidak ada hadis yang menyokong, dipanggil hadis dhaif. Adapun walaupun hadis itu dhaif, maka dia boleh beramal seperti mana fadail amal. Kita tuan baca fadail amal. Kenapa? Walaupun dia dhaif, tapi amalan tu untuk diri kita sendiri, terus tak ada masalah. Jadi sebut Israel hadis dhaif, walaupun ulama sebut ada, tapi yang paling sahih mutawatir, Allah Taala sebut juga dalam Quran, malakul maut, malaikat maut yang akan datang ambil nyawa-nyawa mereka semua kafir ni, kamu akan dikembalikan dan berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Cerita ni panjang. Mereka tak percaya juga. Mereka kata apa? Lepas dia campak tulang tu, dia kata apa? Sudah Muhammad sembang je pandai, tak payah, dia ambil tulang tu, dia buang terus. Tulang tu diambil dekat mana? Dekat lombokan tulang-tulang unta tu, diambil, dicampak depan Rasulullah SAW. Itu cerita bagaimana mereka menghina Rasulullah SAW. Dan ayat 11 Allah Ta'ala membalas ayat ni, apa yang mereka kutuk dan mereka cakap pada Rasulullah SAW. Muslimat yang Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah tangguh kuliah kita pada malam ini, dan kita akan jumpa pada selepas raya puasa Raya Haji InsyaAllah. Beri lama sikit supaya soalan tu ada jawapan. Atau tulis senang, boleh kita chat sikit, atau WhatsApp ke, atau pulang tuan-tuan. InsyaAllah kita akan jumpa lepas puasa Raya Haji. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din bi'amna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.